Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Yang mana tanpa kita sedar, pejam celik, kita telah pun nak masuk tahun baru Islam. Ini nak menunjukkan bahawa masa berjalan begitu pantas sekali. Sebab itu kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, la yaqumu as-sa'ah hatta yataqarabu az-zaman wa takunu sanah kasyahri wa syahru kal jum'ah wa takunu jum'ah kal yawm wa yakunu yawm kas-sa'ah wa takunu sa'ah kal darmati bin nar. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Kata Anas, Nabi pernah menyebut tidak akan berlaku kiamat sehinggalah kamu melihat masa berjalan begitu pantas sekali, yang mana setahun dirasakan seperti sebulan saja, sebulan dirasakan seperti seminggu saja, seminggu dirasakan seperti satu hari saja, dan satu hari itu rasa seperti 1 jam saja, dan 1 jam itu seperti rasanya bagaikan kadormat bin nar, satu petikan api saja. Mana macam lighter contoh kita petik, itulah rasanya 1 jam. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Sebab itu masa sangat mustahak, dan bagi kita, bagi orang Islam khususnya, kita sangat diajar untuk memelihara dan memanfaatkan masa. Itu kata orang putih, kata Benjamin Franklin, time is money. Orang Arab disebut al-waqtu kas-sayf. Waktu itu bagaikan pedang, kalau kamu lambat dia potong kamu. Orang putih kata masa ini duit. Sebab itu dalam Quran ada 4 surah yang Allah letakkan namanya, nama dengan nama waktu. Surah Al-Fajr, surah Ad-Duha, surah Al-Asr, surah Al-Lail. Semuanya berhubung kait dengan masa. Dan bagi kita orang Islam, masa sangat kait rapat dengan ibadat kita. Majoriti ibadat kita ada masanya. Semayang ada masa. Macam sekarang, waktu sekarang kita tak boleh buat semayang zuhur, belum masuk lagi. Kalau puasa mesti dibuat dalam bulan Ramadan. Jangan hari esok masuk bulan baru, bulan Muharram, kita nak puasa Ramadan. Itu tidak ada. Begitu juga kalau nak berbuka puasa, ada masanya. Nak zakat fitrah juga ada masanya. Penentuan haji, penentuan raya, semuanya ada masa. Sebab itu umat Islam dia sangat mementingkan masa. Baik, kita sambung membicarakan kitab kita. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita masih dalam bab yang pertama. Bagi yang ada kitab, buka muka surat 70, iaitu utusan malaikat maut sebelum kematian. Maknanya sebelum kita meninggal dunia, malaikat maut dia telah pun menghantar beberapa utusan dia, diplomat dia, untuk nak memberi peringatan kepada kita tentang kematian. Baik, muka surat 70, utusan ataupun delegasi malaikat sebelum kematian. Bab majaa fi rusul malakul maut qabla al-wafat. Ada satu khabar yang diriwayatkan oleh Ibnu Jauzi, anna ba'dal anbiya alaihim salam qala lil malikil maut alaihi salam, amalik rasul tuqaddimuhu baina yadayka liyakunu nas ala hadri minka. Ada satu khabar bahawa salah seorang daripada Nabi, yang mana tidak disebutkan siapakah Nabi tersebut, dia bertanya kepada malaikat maut, adakah kamu mempunyai utusan ataupun delegasi yang datang sebelum kamu sendiri datang, supaya manusia bersedia menerima kedatangan kamu? Qala na'am, li wallahi rusulun kathirah minal i'lal wal amrad wal syaib wal humum wa taghiru sama' wal basar. Maka jawab malaikat maut, ya benar, saya ataupun kami ada banyak utusan yang telah kami hantar dalam bentuk beberapa gangguan-gangguan, lemah badan misalnya, ataupun syaib dan uban, wal humum wa taghir sam' wal basar. Dan begitu juga kami berikan mereka itu utusan kami, iaitu berkurangnya penglihatan dan berkurangnya pendengaran. Fa idza lam yatadhakkar min nadhali bihi wa lam yatub fa idza qabatahu nadiyatuh alam aqdamu ilaika rasulan ba'da rasul wa nadhiran ba'da nadhir fa ana rasulul ladzi laisa ba'di rasul wa ana nadhirul ladzi laisa ba'di nadhir. Jika dia atau orang itu dah dikenakan atau ditimpa dengan semua itu, mana dah ada uban, badan semakin lemah,
dan dia masih belum sedar, masih belum bertaubat, maka ketika aku datang mencabut nyawanya, maka aku akan menyerunya. Bukankah aku sudah menghantar utusan demi utusan kepadamu untuk memperingatimu? Aku adalah utusan yang muktamad. Aku adalah peringatan terakhir. Tidak ada lagi utusan dan peringatan selepas daripada aku. Baik, pertama daripada kenyataan Al-Qurtubi ini kita perlu lihat. Pertama kita nak melihat tentang malaikat maut. Adakah malaikat maut ini dia memiliki satu nama khusus seperti Jibril, Israfil? Adakah dia memiliki satu nama khusus atau namanya umum saja? Baik, kita dah pun membincangkan dalam siri yang lepas isu nama malakut maut ini. Menurut ahli hadis seperti Ibnu Katsir, Al-Munawi dan ramai lagi, nama khas malaikat maut sebagai Israel adalah tidak sahih dan ia adalah bersumberkan daripada Israiliyat. Yang disebutkan hanyalah malaikat maut saja. Perbincangan yang kedua, adakah malaikat maut itu satu individu ataupun satu jabatan khas, satu portfolio yang disertai atau dianggoti oleh ramai malaikat? Jadi menurut pendapat yang lebih sahih, malaikat maut ini adalah sebuah department, sebuah jabatan, satu organisasi yang besar yang bukan dianggoti oleh satu individu saja tapi oleh ramai anggota. Dalilnya kata ulama dalam surah Al-An'am ayat 61, hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, dia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajipan. Surah Al-An'am ayat 61. Jadi kata ulama, malakul maut dalam ayat ini disebut secara jamak, iaitu rusuluna. Wahum, hum tu maknanya ramai. Ini ada direkodkan dalam syarah Mubti'. Baik, kemudian kita sambung. Ada satu khabar riwayat Abu Faraj Ibnu Fauzi dalam kitab Raudatul Mushtaq wa Tariqu ilal Malakil Khalaq. Fama min yawmin tatlu'u fihi syams wa la taghrubu illa wa malakul maut yunadi, ya ibnal arba'in, hadha waktu akhadha zad, idhanakum hadirah wa a'dha'ukum qawiyah syidad. Tidak ada satu hari pun selama mana matahari masih terbit dan masih terbenam, melainkan malaikat maut akan membuat satu seruan, announcement. Apa kata? Ya ibnal arba'in, wahai manusia yang telah berumur 40 tahun, inilah masanya kamu mengumpulkan bekalan selagi akal kamu masih waras dan fizikal kamu masih kuat. Ini pesanan daripada malaikat maut kepada seluruh manusia yang usia 40 tahun. Sementara belum nyanyuk, masih waras, boleh berfikir yang baik-baik, fizikal masih kuat, lutut masih okey, kumpulkanlah bekalan, kata malaikat maut. Akhdhizat, cari bekalan. Kemudian malaikat maut menyeru lagi, ya abna'il khamsin, qad dana waqtal akhadha wal hasad. Wahai orang yang telah berumur 50 tahun, ini masa untuk nak menuai hasil. Kita nak mengambil hasil daripada apa yang telah kita tanam. Ingat, yang dah umur 50 tahun, ini masa nak nguti hasil, bukan baru nak terhegeh-hegeh menanam pokok, nak menuai hasil. Kata malaikat maut lagi, ya bana sittin, nasaitumul iqab wa ghafaltum an raddil jawab. Wahai orang-orang yang berumur 60 tahun, kamu telah melupakan hukuman Allah, kamu lalai menjawab seruan Allah. Ingatlah kamu akan firman Allah, awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fi man tazakkar wa ja'akumun nadhiru fadhuqu fama lidzalimina min nasir. Dan apakah kami tidak memanjangkan umur kamu dalam masa yang cukup untuk kamu berfikir bagi orang yang mahu berfikir? Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi-pemberi ingatan
maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong. Surah Fatir ayat 37. Ingat, orang yang umur 60 tahun, hari-hari malaikat menyeru kita, jangan lalai, masa semakin dekat, jangan lalai, kata malaikat maut. Kemudian tuan kitab ada memasukkan hadis Bukhari. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi pernah bercerita, a'zarallahu ila mri'in akhara ajlahu hatta balagha sittina sanatan. Allah telah memberi ruang pemohon maaf atau ruang keampunan kepada orang yang diberi tangguh ajalnya sampailah mencecah umur 60-an. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kata Al-Qurtubi, yuqalu a'zar fil amr, ay balighun fihi, ay a'zar ghayat al-i'zar bi'abdihi wa akbar al-i'zar ila bani adam ba'asatu rasul ilaihim liyatimma hujjatu alaih, iaitu memberi banyak ruang untuk meminta maaf seluas-luasnya. Maknanya daripada start umur 40 nak menyampai 60 tahun, dia ada 20 tahun. Sangat luas peluang untuk dia nak memohon maaf. Berapa ramai orang tak cecah pun 40, tak cecah, baru 33, bawa basikal ramai-ramai, langgar pula di motor, jatuh gawang, meninggal. Tak sempat umur 40. Kita dah cecah 62, 63, masih lagi giling kepala, angguk kepala mendengar lagu. Bukan tak boleh, tak sesuai. Daripada umur 40 sampai 60 dah diberi peluang yang banyak. Termasuk juga, kata tuan kitab, diutuskan benda-benda yang memberi peringatan kepada dia. Maka sempurnalah alasan untuk menghukum manusia dengan dilanjutkan usia dan diutuskan pada mereka utusan-utusan. Firman Allah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus pada mereka utusan. Surah Al-Isra ayat 15. Firman Allah Ta'ala lagi, wa ja'akumun nadhir, dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi-pemberi ingatan. Surah Fatir ayat 37. Qila huwa Quran wa qila huwa rusul ilaihim, dikatakan peringatan itu adalah Al-Quran. Pendapat lain mengatakan ia bermaksud adalah perutusan Rasul. Wa an Ibn Abbas wa Ikramah wa Sufyan wa Waqi' wal Husain bin Fadl wal Fara' wa Tabari qalu huwa syayb fa innahu ya'ti fi sin al-iktihal fa huwa alamatu li mufaraqatihi sinu as-saba alladhi huwa sinu al-lahwa wal la'ab. Manakala Ibnu Abbas, Ikramah iaitu murid kepada Ibnu Abbas, Sufyan bin Uyainah, Waqi', Al-Husain bin Fadil, Al-Fara' dan juga At-Tabari mengatakan yang dikatakan utusan itu, ar-rusul itu atau peringatan itu adalah dengan datangnya uban. Uban datang ketika tua menandakan berlalunya masa muda seseorang. Baik, selesai. Nanti kita akan lebih perincikan tentang isu uban ni, kita bacakan dulu matannya. Kemudian tuan kitab memasukkan satu kisah Israiliyat berkaitan dengan Nabi Daud alaihissalam. وروي عن الملك الموت دخل على داود عليه السلام فقال من أنت فقال من لا يهب الملوك ولا تمنع منه القصور ولا يقبل الرشاء. Dalam sebuah riwayat Israiliyat, ketika malaikat maut datang berjumpa dengan Nabi Daud, maka ketika itu Nabi Daud bertanya, mu siapa? Siapa kamu? Tiba-tiba boleh masuk dalam kamar dia raja ini. Maka malaikat maut jawab, aku adalah makhluk yang tidak pernah takut kepada mana-mana raja, dan aku tidak boleh dihalang oleh istana, dan aku, ni yang sedapnya, wala yakbar rasya, aku tak ambil rasuah. Maknanya ada juga ujung tu disebut pasal rasuah. Qala fa idza anta malikul maut, qala na'am, qala ataitani wa lam asta'id ba'd. Maka Nabi Daud pun bertitah, kalau begitu ceritanya, pastilah kamu ni malaikat maut. Benarkah kamu malaikat maut? Maka jawab Nabi, kata yang datang ni tadi, ya, saya adalah malaikat maut. Maka Nabi Daud pun bertanya,
ataitani walam asta'id ba'd, kenapa kamu datang tak bagi tahu? Kenapa kamu datang dalam keadaan aku tak ada dapat makluman? Bukankah lebih baik dimaklumkan supaya aku bersedia? Kata Nabi Daud kepada malaikat maut. Qala ya Daud, aina fulan qaribak, aina fulan jarak? Qala mata. Qala ama kana laka fi haula'i ibrah la tasta'id. Maka jawab malaikat maut, Daud, mana saudara mara engkau? Mana jiran kau sipulan-sipulan? Maka jawab Nabi Daud, saudara aku yang sipulan-sipulan dah meninggal. Mana jiran kamu yang sipulan-sipulan? Oh, itu pun yang kamu sebut nama semua dah meninggal juga. Maka secara sinis malaikat maut mengatakan, apakah kamu tidak mengambil ibrah ataupun pelajaran daripada kematian-kematian mereka ini? Dan adakah kamu disebabkan kematian mereka kamu tidak melakukan apa-apa persiapan? Ini persoalan dibangkitkan oleh malaikat maut. Ini boleh kita rujuk asar riwayat Al-Zamakhsyari dalam kitab Rabi' Al-Abrar. Baik. Ada satu huraian daripada ulama dikisahkan dalam kitab Majmu' Ar-Rasail karya Abu Hamid Al-Ghazali, disebutkan kana muakhiyan li malakil maut. Malaikat maut ini dikatakan oleh ulama dia berkawan baik dengan Nabi Yaqub. Dia baik dengan Nabi Yaqub. Fazarahu faqala lahu Yaqub alaihi salatu wassalam, ya malikul maut, azairan ji'ta am qabidan ruhi. Satu ketika malaikat maut datang bertemu dengan Nabi Yaqub. Lantas Nabi pun bertanya kepada malaikat maut, wahai sahabatku, apakah engkau datang untuk nak ziarah saja ataupun kau datang untuk nak mencabut nyawaku? Faqala bal zairan. Qala fa inni as'aluka hajatan. Qala wa ma hiya? Qala an tu'limani idza dana ajli wa aradta an taqbida ruhi. Kata malaikat maut, tak, kawan datang, saya datang ni untuk nak ziarah saja, jalan-jalan. Maka kata Nabi Yaqub, ada satu perkara hajat sebagai tanda persahabatan kita, minta tolong seperkara. Malaikat tanya apa benda? Maka jawab Nabi Yaqub, beginilah, antu alimani idza dana ajli wa aradta an taqbida ruhi. Aku nak minta tolong satu perkara ni atas dasar sahabat. Kalau ajal aku dah nak sampai, tolong maklum dulu pada aku, boleh atau tidak? Bagi tahu, notis awal. Faqala na'am ursilu ilaika rusulaini aw salasatan. Kata malaikat maut, no problem, boleh. Aku akan hantar kepada engkau sebagai memenuhi permintaanmu. Aku akan utuskan kepada engkau utusan aku. Aku punya wakil, diplomat aku. Aku akan hantar satu pasukan terdiri daripada 2 ataupun 3 orang. Bukan orang lah, 3 utusan. Falamman qada ajaluhu ata ilaihi malakul maut faqala azairun jita am liqabdi ruhi faqal liqabdi ruhika. Habis peristiwa tersebut, setelah beberapa tahun, datang lagi lah malaikat maut nak jumpa dengan Nabi Yaqub. Ini selepas satu tempoh yang lama. Kemudian Nabi Yaqub tanya soalan benda yang sama. Wahai sahabat, engkau ni datang nak ziarah ataupun datang nak cabut nyawa? Maka jawab malaikat maut, faqal liqabdi ruhika. Aku datang untuk nak mencabut nyawamu. Faqala awalasta kunta akhbartani annaka tursilu ilayya rusulain aw salasatan. Qal qad fa'altu. Maka kata Nabi Yaqub, bukankah dulu kita dah berjanji sebelum saya ditarik nyawa, awak akan hantar dulu utusan-utusan nak memberi peringatan supaya saya boleh buat preparation. Jawab malaikat maut, saya dah hantar. Nabi Yaqub heran, hantar celah mana? Tak ada makluman apa-apa. Maka kata malaikat maut, bayadu sya'rika ba'da sawadih wa du'fu badanika ba'da quwwatih wa hina'u jismika ba'da istiqamatih hadhihi rusuli ya Yaqubu ila bani Adam qabla al-maut.
Kata malaikat maut, saya dah kirim. Apakah kiriman atau utusan yang kamu hantar? Putihnya rambutmu selepas hitamnya, lemahnya tubuhmu setelah gagahnya, dan bongkoknya badanmu selepas tegaknya. Wahai Ya'qub, inilah atau itulah utusan-utusan aku kepada Bani Adam, kepada seluruh anak cucu Adam, sebagai peringatan bahawa kematian dia semakin dekat. Saudara-saudari sekalian, riwayat-riwayat yang dibawakan oleh tuan kitab ini wajar untuk kita sama-sama merenung tentang banyak sungguh peringatan yang Allah Ta'ala telah beri kepada kita untuk nak menunjukkan kematian kita semakin dekat. Kita malam ni dah masuk tahun baru 1442. Bila masuk tahun baru, maknanya umur kita pun masih meningkat. Umur ini, kata orang yang buat kajian, umur ni ada banyak jenis. Ada umur kronologis, ada umur mental, ada umur biologis. Umur kronologis ini kita kira start daripada kita lahir sampailah waktu semasa, berapa umur kita. Kalau umur mental ini, taraf kemampuan mental seseorang, the young at heart, orang yang mungkin umur dah 80, 90 tetapi dia young old man, kita panggil istilahnya. Dan ada pula umur biologis. Umur biologis ini dikira daripada kematangan biologi yang dimiliki oleh seseorang. Macam laki-laki dan perempuan itu kan beza. Sampai orang guna istilah lelaki tua pada rasa, wanita tua pada rupa. Itu adalah istilah-istilah dipanggil umur biologis. Kita perlu akui bahawa manusia, umat manusia ini, umurnya mengikut nisbah umur Nabi masing-masing. Macam kita umat Nabi SAW ada nisbah dia. Kalau umat-umat terdahulu, dia punya umur sama macam umur Nabi mereka, lebih-lebih kurang. Nabi Adam AS berapa umurnya? 1000 tahun. Nabi Idris 865 tahun. Nabi Nuh 950 tahun. Nabi Hud 464 tahun. Nabi Ibrahim 200 tahun. Nabi Ismail 137 tahun. Nabi Ishaq 180 tahun. Nabi Ya'qub 137 tahun. Nabi Yusuf 110 tahun. Nabi Ayub 93 tahun. Nabi Musa 120 tahun. Nabi Harun 122 tahun. Nabi Daud 100 tahun. Nabi Isa AS 33 tahun di bumi. Dan Nabi kita alaihissalatu wassalam 63 tahun. Sebab itu bagi kita, average umur kita adalah sebagaimana yang telah pernah disebut oleh Nabi SAW, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqalluhum man yajuzu dhalika. Umur umatku berlega di sekitar 60 sampai 70 tahun. Dan amat sedikit dari mereka yang dapat ekstra lebih daripada 70 tahun. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Kita tak napi sekarang memang ada di kalangan kita sekarang ni umurnya yang mencecah super centenarian. Super centenarian ini hidup sampai 110 tahun. Dan ada juga yang semi super centenarian, hidup sampai 105 tahun. Ada, tapi tak ramai. Betul Nabi sebut wa aqalluhum may yajuzu zalika. Rare lah, sikit sangat. Sebab itu zaman sekarang boleh dikatakan mustahil manusia boleh menjangkau usia lebih daripada 155 tahun. Dan kajian menunjukkan usia 125 adalah batas terakhir umat manusia. 125 panjang betul. 125 tu pun panjang sangat dah. Nak hidup lama sangat ni apa hal? Patut mati-mati sajalah. Ada satu filem cerita tentang The Old Guard. Old Guard ni cerita tentang sekelompok manusia yang dipanggil immortal, manusia yang tak pernah mati. Mereka ni hidup dah ribuan tahun, tak
pernah mati. Tembak hidup balik, tembak hidup balik. Tapi kalau kita tengok cerita itu, antara dilema yang dihadapi oleh mereka adalah bila semua ni akan berakhir. Dia orang dah sampai peringkat dah tak daya hidup dah. Ribuan tahun. Sejak daripada zaman Rom Parsi lagi, zaman tentera salib pun ada. Dia tak mati sampai sekarang. Rupanya yang mereka jadi kelahi adalah nak cari formula supaya nak mati. Terlampau lama sangat. Jadi biarlah average saja. Sebab itu walaupun kita umur Allah Ta'ala tak bagilah panjang sampai 100 tahun, tapi walaupun umur kita ni pendek-pendek, tapi ada kebaikan. Kata Ka'ab al-Ahbar, Inna Allah Ta'ala akrama hadhil ummah bi khamsi karamat. Allah Ta'ala memuliakan umat ini dengan 5 kemuliaan. Pertama, kata Ka'ab al-Ahbar, innahu khalaqahu du'afa hatta la yatakabbara. Dijadikan umat akhir zaman ini du'afa, tidaklah gagah perkasa, supaya mereka ini tidak sombong. Yang kedua, khalaqahum sigharan fi anfusihim hatta takuna mu'annatut ta'am wasyirab wathiyab alaihim aqal. Kata Ka'ab al-Ahbar, dijadikan kejadian mereka itu kecil, badannya tidak besar-besar, supaya jimat dari segi perbelanjaan, membeli makanan dan juga pakaian. Bayangkanlah kalau badan kita besar, sudah pasti keperluan kita besar. Bayangkan kalau kita ni besar Nabi Adam AS. Nabi pernah cerita tentang fizikal ahli syurga dalam hadis riwayat Bukhari. Kata Nabi, ala khuluqi rajulin wahidin ala surati abihim Adam situna zira'an fis sama'i. Nabi cerita penghuni syurga ini rupa mereka semua seperti rupa ayah mereka, iaitu Nabi Adam, yang tingginya situna zira'an fis sama'i, 60 hasta menjulang ke langit. Hadis riwayat Imam Bukhari. Baik, satu hasta bersamaan 18 inci ataupun 0.0254 meter. Maka 60 hasta bersamaan 27.432 meter. Kalau dibulatkan kepada 30 meter, lebih kurang dalam 90 kaki. Setinggi mana 30 meter ini? Kalau kita andaikan bahawa setiap tingkat bangunan adalah 10 kaki, maka ketinggian 30 meter ini bersamaan dengan ketinggian bangunan 9 tingkat. Bayangkan kalau umat akhir zaman badannya besar Nabi Adam, badan besar 9 tingkat tingginya, tinggi daripada bangunan SUK lagi. Berapa belanja kita nak buat baju raya? Makan lagi, beras tak cukup 10 kilo. Sebab itu ada hikmah kenapa badan kita tidak besar-besar. Dan kata Ka'ab al-Ahbar lagi, yang ketiga, ja'alahum fuqara hatta yakuna hisabahum fil akhirati aqal. Dijadikan ramai umat akhir zaman ini tak kaya, taklah sekaya raya orang-orang dulu, raut pasir boleh dapat emas, tak ada. Supaya mereka ini hisabnya di hari kiamat tak begitu lama sangat. Yang keempat, ja'alahum akhirul umam hatta yakuna baqa'uhum fil qabri aqal. Dijadikan mereka ni umat paling bongsu, umat Nabi ni, supaya mereka duduk dalam kubur tidak lama. Mati, duduk sekian waktu, dah kiamat. Bandingkan kalau umat-umat zaman Nabi Musa, Nabi Ibrahim, berapa lama dia duduk dia.